Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam satu Malaysia dan salam Malaysia Madani. Baik, pada kali ini kumpulan kami akan menerangkan satu topik, iaitu apakah ciri-ciri penjawat awam yang mempunyai keterampilan diri yang baik serta kesan terhadap penerimaan pelanggan dan juga prestasinya. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan penjawat awam yang mempunyai keterampilan diri yang baik. Penjawat awam yang mempunyai keterampilan diri yang baik bukan sahaja menunjuk kepada para serupa, tetapi pada personaliti, etika dan cara membawa diri kepada orang sekeliling supaya mereka lebih menghormati dan selesa kepadanya. Oleh itu, bukan kami akan mendemonstrasikan satu contoh penjawat awam diri yang baik dan juga penjawat awam diri yang kurang baik. Jom kita saksikan. Ciri yang pertama, berpakaian kemas dan sopan. Penjawat awam yang baik. Cikgu Mira menggayakan tudung dengan sopan serta menutup aurat dengan sempurna, memakai tanda nama yang mempunyai jata negara serta memakai kasut bertutup bertumit sederhana dan warna yang gelap. Kan cantik macam tu. Ini pula penjawat awam yang kurang baik. Cikgu Mira memakai tudung tidak kemas dan tidak rapi, tidak memakai tanda nama dan hanya memakai selipar sahaja. Ish, kawan-kawan jangan ikut ya. Berikut merupakan kebaikan dan keburukan prestasi kerja dan penerimaan pelanggan dari aspek berpakaian kemas dan sopan. Ciri yang kedua, berkomunikasi dengan baik. Penjawat awam yang baik. Assalamualaikum, maaf ganggu puan. Saya Cikgu Diana. Saya ingin memohon cuti minggu depan atas urusan ingin menjaga ibu saya. Saya dah sediakan dokumen tadi. Jadi apa prosedur yang saya perlu buat ya? Boleh saya tahu? Saya mohon maaf sekiranya saya tanya sebab saya masih baru di sini. Okey, apa-apa saya tanya puan ya. Terima kasih. Penjawat awam yang kurang baik. Kak, saya macam nak cuti lah esok. Boleh tak? Esok lah sebab emergency lah. Boleh kan? Boleh kan? Sebab emergency saya tak boleh buat apa lah. Saya MC saya esok. Berikut merupakan kebaikan dan keburukan prestasi kerja dan penerimaan pelanggan dari aspek berkomunikasi dengan baik. Ciri yang ketiga, sikap mesra dan ramah. Penjawat awam yang baik. Cikgu, minta tanya. Waalaikumsalam saya. Cikgu baru ke ni? Nama siapa? Syahiri. Dia dari mana? Dari Muar. Dari Muar. Saya Cikgu Aisyah. Saya Cikgu Letri di sini. Kalau ada apa-apa masalah, bolehlah bertanya dengan saya ya. Boleh. Terima kasih, Cikgu. Penjawat awam yang kurang baik. Cikgu baru ke? Nanti rasalah apa yang saya rasa dulu. Berikut merupakan kebaikan dan keburukan prestasi kerja dan penerimaan pelanggan dari aspek sikap mesra dan ramah. Contoh kesan dari aspek prestasi. Minta izin untuk meneraskan volunteer dari Cikgu Sudah tadi. Program apa tu, Cikgu? Program Sama juga. Okey, boleh. Boleh proses. Baik, saya akan meneraskan itu. Terima kasih, Cikgu. Puan Pengetua, boleh ke saya nak bicarakan minggu depan kita buat aktiviti fun run untuk pelajar kita? Minggu depan? Berapa bulan tu, Cikgu? 30. 30. Okey, boleh. Dan saya nak minta tolong cikgu lah untuk bantu saya nanti. Saya tak setuju, boleh tak orang lain? Contoh kesan dari aspek penerimaan pelanggan. Assalamualaikum. Salam. Cikgu, apa khabar? Duduk. Saya datang ni untuk nak tahu result anak saya macam mana ya? Okey, boleh. Nanti saya terangkan ya. Kepada anak puan. Assalamualaikum. Salam. Berapa? Apa? Maaf Cikgu, saya ni nak tanya pasal ni prestasi anak saya macam mana ya? Lain kali boleh tak? Saya sibuk ni. Boleh lah lain kali ya? Boleh kata saya lah. Saya Bola sepak, bola bali. Dah habis dah? Awak semua dah saksikan dah antara perbezaan penjawat awam diri yang baik dan juga kurang baik. Tapi kan, saya rasa macam ada yang tak kena lah. Sekejap. Ini baru betul. Inilah yang merupakan keterampilan diri yang baik untuk penjawat awam. Baik, secara kesimpulannya, penjawat awam diri yang baik akan memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan juga akan disenangi oleh orang lain. Manakala penjawat awam diri yang kurang baik akan memberikan rasa tidak puas hati dan juga akan merosakkan imej perkhidmatan awam. Oleh itu, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.